Assalamualaikum. Hari ini kita nak berlawan dengan geng kapak dengan geng gergaji. Yang mana satu lebih efektif? Jom. Kalau celah-celah ni pakai gergaji okey. Ini selang. Kalau pakai kapak payahlah. Ni. Tapi ada kelebihan kapak ni. Ini tak boleh. Ini geng kapak. Ini boleh buat lubang. Kalau kita nak buat lubang senang ni. Mata dia kecil. Kalau mata besar. Ini kalau pakai kapak senang kita pakai buat lubang. Kalau pakai kapak mata kecil lah, mata besar tak sesuai lah. Ni. Ini sesuai untuk mata kapak kecil, kita buat lubang dekat batang kayu ke. Kalau gergaji tak boleh lah. Ini dua-dua boleh pakai. Kalau kita buat tanggam, kita boleh buat tanggam tadi. Kita dah ukur dengan mata kapak tu. Baru dia sama sikit. Nampak cantik lah. Ngam. Ni sesuai. Kalau pokok yang besar-besar lah. Kalau boleh besar daripada mata dia. Kita sedap sikit. Kalau dia jenis halus, dia susah sikit. Yang besar dia tak lari bila kita tebang. Kita tebang ni dia tak lari. Berbeza dengan ini, dia kecil ke besar tak ada masalah, yang dia senang gaji ni. Yang ini kena pokok besar sikit, dia baru sedap, dia tak lari. Kalau pokok kecil dia akan lari, kita keluar sini dia keluar macam ni. Boleh, memang boleh, tapi dia lari lah. Kapak ada kelebihan dia. Kapak untuk membelah, membuat lubang okey. Gergaji kalau kita untuk belah pun boleh, tapi dia kurang sesuai lah, lambat. Pakai kapak lagi senang. Lagi satu, kapak boleh kita buat lubang. Yang gergaji ni kita tak boleh buat lubang. Kapak ni bukan apa, dia berat. Jadi penukul. Ni kelebihan kapak dengan gergaji. Kalau kapak, kelebihan dia kita boleh simpan kecil, space kita bawa tu dia senang sikit lah. Lagi satu dia
sebagai ganti penukul pasal dia berat. Mata dia kecil, senang kita simpan. Kita panggil kapak segenggam kita panggil tu. Lagi satu dia senang kita bubuh dalam beg nak bawa berbanding gergaji dia panjang. Lepas tu dia bukan tak efektif tapi dia kurang sesuai lah. Kalau kapak tu boleh guna 5, gergaji tu mungkin dia boleh guna 2 aja. Itu kelebihan dia, tapi boleh pakai, bukan tak boleh. Boleh. Mesti boleh punya. Yang penting kita ada keperluan tu. Lagi satu, kalau kapak ni, kalau kita masuk hutan untuk jangka masa lama, sesuai lah. Dia ringan, dia kecil, ringan. Lepas tu efektif. Kalau gergaji ni, lebih baik kita untuk sehari punya program ke dalam hutan, okey. Kalau pengganti gergaji ni kita gunakan, kita bawa parang panjang, itu lebih sesuai lah. Kapak pun sesuai, gergaji pun sesuai. Paling penting kita cergas. Okey, assalamualaikum dan salam Horas.